Satu benda lah kalau anda nak grow sales sampai ke 100k sebulan, anda kena fokus kepada satu benda ni, iaitu apa? Jangan tunggu sales masuk sendiri. Sebabkan apa? Ramai business start sebabkan mereka mengharapkan satu jenis teknik marketing sahaja. Contohnya run iklan, and then leads yang ada ataupun database yang ada tidak utilize. So and then pelanggan datang sendiri tanpa kita nak follow up mereka yang dah beli, dan juga tak ada sistem untuk tarik, nurture dan convert. Semuanya macam kena buat secara cacah merebah. Kejap fokus ni, kejap buat ni, kejap terlepas yang tu. Senang kata tak ada sistem lah. So, bisnes yang capai 6 figure and beyond, mereka kena buat combo digital marketing. Okay, contohnya run ads, bina database, and then follow up dengan automation, buat konten yang berstrategi, and then kita buat retargeting ads, and then kita ada je sistem untuk repeat sale, untuk upsell, untuk cross sell. So kalau anda nak saya breakdown step by step, saya ada buat satu konten yang agak deep dive, ada dalam bentuk teks, ada dalam bentuk video, ada. Anda pergi klik dekat link kat profile saya dan cari konten ini, dan of course jangan lupa untuk tak nak terlepas video yang membantu untuk anda upgrade anda punya game bisnes dan marketing.